kan, tempat balas di sana, jazaa'an bima kanu ya'malun. Di sana tempat balas, di sini tempat uji. Kita senantiasa ingat. Alhamdulillah, syukur kita setelah kita faham dalam keadaannya sebegitu, banyaklah kita syukur tentang nikmat iman Allah Ta'ala bagi, dan kita dipeluki Islam bukan perkara yang mudah, bukan perkara bahasa mudah dia ambil pakai, bukan, tapi hidayah dari Allah. Nah, di antara juga contoh banyak anak Nabi-Nabi seperti anak Nabi Nuh, bukannya beriman dengan Nuh, seorang daripada yang tak beriman dengan Nuh, sedangkan anak Nabi, anak Rasul, 4 orang anak, seorang tak beriman. Tengok isteri-isteri, antara isteri Nabi Nuh juga isteri Nabi Lut, mereka sedangkan suami Nabi lagi Rasul, tapi mereka kufur dengan suami, kan. Kita tengok pula Fir'aun mengaku diri jadi Tuhan, tapi Asiyah isterinya beriman dengan Allah. Nah, beriman dengan Allah, beriman dengan Musa. Siapa Fir'aun menyiksakan dia, ikut sekadar dia nak buat. Siapa isterinya berdoa dengan Allah, Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah. Berdoa Asiyah, ya Allah, aku binakan, buatlah untuk aku rumah di dalam syurga, aku nak pergi dah sana. Wa najjini min fir'aun wa 'amali. Aku melepaslah aku daripada Fir'aun dan keganasan kaki tangan Fir'aun. Wa najjini minal qaumil zalimin. Tu ketika Fir'aun duk menyiksakan dia, kamu nak menyiksa aku isteri kamu, tapi nak kamu nak saya aku tu kufur, aku tak akan kufur. Kalau mu nak paksa aku supaya ikut kamu, aku tak akan ikut. Mu nak menyiksa, ini kuasamu, serahlah. Tengok isteri yang Allah Ta'ala tetap iman, kan. Sebab tu ada setengah khilaf ulama mengatakan Asiyah itu Nabi. Pada ada khilaf kata Nabi itu adakah lelaki semuanya ataupun ada juga perempuan daripada Nabi. Khilaf ulama, jumhur kata semua Nabi adalah lelaki. Tapi ada juga pendapat kata ada juga setengah-setengah Nabi ya, seperti Asiyah tadi, Maryam ibunda bagi Isa tadi. Sebab Allah Ta'ala guna wahyu, maka wahyu ni guna untuk Nabi. Itu satu pendapat. Jadi hak jumhur kitanya Nabi apalagi Rasul tidak ada, malaikat hanya manusia yang lelaki. Kata kita boleh dari segi akidah. Baiklah, jadi sesuai dengan soalan yang ada di betul di sini. Kerana kita minta lebih dulu, kalau nak ada soalan tu boleh kita buat dulu supaya kadang-kadang kita buat pilihan soalan-soalan tu. Nampak kata ini soalan ini penting dan sesuai munasabah, kita jawab dan hurai. Bukan sekadar jawab, ada huraian. Maka kita langsung munasabah nak bercakap tentang akidah. Ada soalan tulisnya begini, huraikan, jadi minta hurai. Huraikan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia kata yang patut kita iktimadkan. Ini kelima patut ni apa ni? Tak ada bahas dulu. Huraikan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang patut kita iktimadkan. Jadi ada rupa juga patut tak patut hari tu. Memberi faham dalam ibarat soalan tu. Yang patut iktimad, yang patut kita iktimad, yang patut kita asal iktimad ni bertelekan macam kita ada gini. Ni iktimad. Panggil bertelekan tak? Ni. Maka nak iktimad seperti perkara yang kena kukuh. Tidak kita iktimad kita patah. Begitu juga ni. Sana. Cuba yang tak kukuh. Sana patah jatuh pun. Maka kita nak iktimad sampai muktamad. Tempat yang kita nak iktimad mesti kukuh. Sebab tu kaum muktamad kerana alasan dia tu kukuh, alasan dia tu kuat. Lalu ramai orang dia mengiktimadkan perkataan dia. Ada banyak kita yang Arab jadi Melayu. Dan juga amada mana sengaja. Bila perkara ni kukuh, tetap, tenang, kita banyak orang suka menuju kepada.
Tu panggil Ahmad. Sebab tu dipanggil ni tiang. Tiang Imaduddin, tiang agama. Tu kalimah muktamad. Maka kita melihat Arab tu lah cakap ni kaum muktamad. Perkataan yang orang ramai kemudian iktimat perkataan itu. Mana orang pakat bertelekan perkataan itu, pakat orang berpegang. Kerana alasan dia tu tepat, dia kukuh. Cuba alasan tak kukuh, orang tak nak pegang lah. Ada perkataan yang kata tapi alasan tak kuat, dia jadi dhaif. Nah, supaya hadis-hadis dia panggil dhaif kerana yang meriwayat perawi-perawi itu sifat-sifatnya tak begitu kukuh, peringatannya kurang. Yang dia yang meriwayat hadis tapi peringatan dia kurang, ataupun dia ini orang tak makruf di sisi ulama hadis, tak berapa kenali dia, itu menyebabkan orang tak iktimat mana, itu jadi dhaif. Kan hati mengaji dah dapat je. Baiklah, hak sebenarnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bukan kata yang patut diiktimat, yang pasti kita iktimat. Kerana kan setelah Nabi SAW meninggal, timbulnya perpecahan kan. Sedikit bila akhir-akhir hebat. Nah, itu dia. Kita nak banding juga kalau kata kita hidup di kampung. Awal-awal orang main buka kampung, di berapa orang penduduk. Masa sedikit penduduk, masalah tak banyak kan. Supaya terjadi pemimpin, jadi imam, anak makmum tak begitu ramai, 30 orang je baru, kampung tak besar. Lepas tu kau ramai. Jadi ketika tak ramai tu, masalah tak banyak anak. Permasalahan tak begitu banyak. Tapi bila kau ramai, satu generasi ke generasi belakang, mari dia tak tahu apa. Itu permasalahan kau banyak. Hanya macam dia dah lah. Masa Nabi SAW ada, tak apalah masa dia. Ada apa, dialah. Bukan. Setelah ia meninggal, timbullah pakai-pakai. Dan dia pun masa dia ada, dia bagi tahu siap-siap. Nah, dia bagi tahu siap-siap sebagaimana hadis, maksudnya hadis Irbad. Nah, hadis Sariyah, Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nah, ia ada menyatakan suatu ucapan merupakan pesanan orang yang semasa dia ada beri pesanan. Maka kita orang kemudian lagi sangat-sangat amati. Apa kata dia? Sariyah. Ada cerita Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, pada satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat serta kami, semaya berjemaah serta kami, kata setengah solat subuh. Setelah selesai daripada solat subuh, ia beri sedikit ucapan. Kita panggil ceramah, sekarang lah dia panggil ceramah. Kalau subuh kuliah subuh, di sini panggil ya. Beri ucapan. Dalam ucapan dia tu menarik sampai sahabat menitik air mata. Ucapan dia tu hebat. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan ucapan dia kali tu seolah-olahnya ucapan orang yang mohon selamat tinggal, nak meninggal dunia. Seperti kita bila dengar ibu bapa kita ada panggil anak-anak cucu semua, maka dia ucapan pada anak cucu ni, ingat ayah yang pesan 1, 2, 3, 4. Anak cucu menarik. Kadang-kadang siapa lahir kenapa? Ngalir air mata. Kenapa? Suka kata ajib ni ayah kita beri ucapan ni seakan-akan ayah nak meninggal dunia ni terasanya. Maka menarik, ngalir air mata. Lalu tu sahabat kata lagi, ya Rasulullah, ucapan akau kali ini sebagai ucapan orang yang mau meninggal dunia. Oleh itu, famaza ta'ahadu ilaina, apakah akau ingin berpesan kepada kami? Kalau akau meninggal nanti, akau nak pesan apa? Supaya kita nak pergi Mekah, pergi pakai pesan anak itu kan. Semasa ayah tinggal dalam masa 2 minggu, sebulan sebagainya, 1, 2, 3 pesannya. Apabila begitu, sahabat tanya, apa kau nak pesan pada kami? Lalu dia kata, lepas pada tu dia kata, ingat
sataftariqu ummati, nak selagi berpecah umatku sampai 73 perpecahan, firqah, 73 firqah. Nah, jadi dia kata man ya'ish minkum ba'di, siapa hidup selepas daripada aku nanti, daripada kamu, yakni siapa umur panjang lepas pada aku mati, kamu masih hidup, fasayara ikhtilafan katsira, maka selagi lihatlah lagi akan bertemulah perselisihan yang banyak. Kata dia beri pesan nasihat. Nah, akan perselisihan yang banyak. Bila dalam perselisihan yang banyak itu, maka apa nak pesannya bila berlaku? Kalau siapa yang sampai ke situ, ketika itu dia kata fa'alaikum bisunnati, maka tetaplah kamu lazim atau kamu berpegang dengan sunnah, dengan jalanan aku. Sunnah pada lughah mana tariqah, lazim tetap mempegangkan jalanan aku, apa aku ajar. Dan apa dia tu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan segala jalanan segala khalifah aku, segala jalanan orang-orang yang mengganti aku. Dia tak sebut lagi nama siapa, orang-orang yang mengganti aku, kejap di situ. Dan dia pesan lagi siapa, tamassaku biha, kamu berpegang kejap. Dia panggil tamassak ni, kalau dia pegang, kita pegang, pejap, pegang kemas, tanya lagi, tak lepas-lepas bila pegang. Contoh seperti ni, pegang tamassak ni, seperti kita jadi polis. Nah, kita jadi polis, bila orang salah ayat berkelepas taruh apa, tu ibarat tamassak. Nabi ni dia cakap SAW, balarahnya kata-kata dia tu, tamassaku wal had ini pegang masalah akidah, ditasbihkan dengan pegang hissi. Orang pencuri lalu pegang, takak dia pegang kejap, ambil ulap sigarikan, tu pegang kejap semua, tak lepas-lepas tu. Maka itu dah balarah dia. Mana jalan aku tinggal ini, kamu pegang sebagai kamu pegang tangan orang, tak lepas-lepas. Mau pegang macam tu. Tapi ini pegang dalam akidah. Tamassaku 'alaiha. Dan ibarat lagi, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan kamu gigit. Ibaratnya gigit pula ke atas sunnah aku itu dengan, kita panggil apa, gigi geraham. Balarah tak suruh gigit dengan gini. Kalau gigi ni nanti cabut ditarik dah pakai gigi ya. Tapi gigi geraham ni, kerana tunjang dia tu, menggigit dengan geraham. Itu balarahnya Nabi SAW. Ini menunjuk kata hebat benar akan berlaku perpecahan. Setelah itu dengan ringkas cerita, apabila dia wafat, dia akhir-akhir dekat dia nak wafat, timbul dah golongan sebelah Najdin. Kalau ni kat Riyadh lah, sebelah ibu kota Negeri Saudin. Sebelah balik Riyadh tu dipanggil Najdin. Akhir-akhir dekat Nabi SAW nak wafat, tak wafat lagi, timbul dah Musailamatul Kadzab, duk mengaku diri jadi rasul, duk membagi kebahagiaan. Sebelah Tihamah, Hijaz, itu balik Muhammad. Sebelah Najdin, itu kawasan dia. Ada bagi kawasan dah. Apabila wafatnya Nabi SAW, selalu bangun Musailamatul Kadzab, isytihar dirinya Rasulullah. Tengok, tak ada pula perempuan isytihar diri Nabi Allah. Berjodoh dua tu, berkahwin. Nabi sama Nabi. Tengok, sebelah balik Riyadh. Dan sebelah balik Yaman pun timbul juga mengaku Nabi. Berapalah masa tu. Tapi ada kena tawan, kena takak, ada kena bunuh, dan ada pula bertaubat. Kan? Apabila begitu, maka ini dilantik Abu Bakar jadi khalifah pertama
radhiyallahu anhu. Maka dia berjalan turut jalanan Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar lah sebagai pengganti sebagai khalifah. Urusan pertama ialah hantar tentera dulu memerangi Musailamatul Kazzab, yakni menyeru mereka supaya bertaubat. Kan ini dakwaan salah ni. Kerana Nabi tidak ada lagi selepas Nabi kita kan. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi Muhammad, Nabi itu adalah dia adalah Rasulullah dan kesudahan segala Nabi. Mana ada lagi Nabi? Ada timbul mengaku ya. Maka Abu Bakar hantar tentera memanggil supaya mereka bertaubat. Tapi tak mau bertaubat, nak melawan. Halawat itulah timbullah laku peperangan. Nah, bila perang kat sebelah jumlah lah mati. Akhir selesai urusan Musailamatul Kazzab, dibunuh, isterinya dibunuh dan pengikut-pengikutnya yang keras dibunuh dan yang bertaubat kembali balik. Hak lagi ada lari ada. Selesai di situ timbul pula di kalangan muslimin masa Khalifah Abu Bakar timbul satu gulangan al-mani'una liz-zakah, tak mau keluar zakat. Tengok timbul fahaman. Zakat tak perlu. Zakat perlu dibagikan semasa dia ada. Kerana dialah adil, maka tak ada kena menguruskan zakat selain dia. Tak perlu lagi. Timbul golongan sama muslimin pula dah. Sampai menenggah daripada mengeluar zakat. Abu Bakar juga dengan ijtihad dia nak hantar tentera juga supaya mereka bertaubat. Mereka tak mau taubat, perang. Hingga pada sekaligus Umar pada awalnya dia tak nampak. Umar kata bagaimana nak perang dengan menerima zakat zaman Rasulullah tak pernah ni. Nah, kata Abu Bakar, demi Allah aku tidak asingkan antara Allah menyebut disambung. Maksudnya syarat pada ayat Quran kan. Bila sebut solat, sebut zakat. Aqimus solah wa atuz zakat. Allah apa nama? Wa yuqimuna solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay? Dalam Quran bila sebut solat selalu sakut dengan zakat. Jadi Allah tidak asing dua ibadah itu. Solat ibadat badaniyah, manakala zakat ibadat maliyah. Allah sebut selalu sekali. Jadi kalau orang yang tinggal solat, satu kampung tak mendirikan solat, maka pihak pemimpin kena perintah dia supaya dia mendirikan solat. Kalau tidak, perang dia. Itu ada zakat kias di atas yang itu. Itu ijtihad Abu Bakar. Kemudian Umar pun setuju. Ya, nampak. Dan itu hantar. Panggil mereka supaya bertaubat. Habis selesai cerita tu. Taubat. Jadi tenang masa Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar kita maklumkan dia jadi khalifah hanya 2 tahun lebih-lebih kan. Tak lama. Bila mati dia naik jalan Umar. Setelah Umar dibangkitkan, ketika tu tenang dah di dalam, mendalaman sudah tenang. Lepas tu pula berdakwah keluar kepada Syam, kerana masuk ke Syam masih lagi belum memeluk Islam. Dalam Parisi Iran sekarang ni, Iraq mana itu belum lagi. Maka Umar lah, masa Umar lah berdakwah ke sana sini kan. Jadi apabila ramai, ramai lah ini negara dia sudah Islam lah, jadi ramai. Bila ramai bahasa dia lah. Nampak tu tadi lah apa dia budaya pun tak sama, apa tak sama tu kan. Nak jadi masuk walaupun budaya lah, selama tidak bercanggah dengan agama. Nak ajar hatta ulama itulah, sebab itulah rata ulama keluar daripada Madinah ke sana, pergi berdakwah ke sana, mengajar. Alim tu mengajar. Tentera pergi bila jatuh sana, letak ulama mengajar. Kan, merantai. Jadi di situlah timbulnya bagai-bagai perpecahan. Tak apa lagi di kalangan sahabat, bila main ke belakangnya ni, situlah timbul bagai-bagai. Walau bagaimana sekalipun Nabi SAW telah wasiat tadi, kamu tetap berpegang jalanan aku, tu panggil ahli sunnah. Dan apa dia? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ada pula satu riwayat katanya
satu firqah di dalam 73 firqah yang selamat, yang najiyah. Maka orang tanya siapa itu? Itulah katanya ma ana alaihi wa ashabi. Ada satu pula tafsir al-jamaah. Maka ulama pungut daripada beberapa hadis tadi, letakkan satu anak panggilan ahli sunnah wal jamaah. Itu dia.